sekali. Muzaffar, seorang peserta lelaki, telah mengalami kecederaan semasa melakukan aktiviti memasang khemah. Dia dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Dia telah dilindungi oleh polisi insurans perubatan dengan deductible sebanyak 350 dan peratusan kod insurans adalah 70-30. Kod depan syarikat insurans, kod belakang pemegang polisi. Hitung kos rawatan yang ditanggung oleh Muzaffar dan syarikat insurans jika kos rawatan adalah 950. Jadi kena kira dua-dua. Okey, kita kira dulu untuk syarikat insurans. Syarikat insurans. Syarikat insurans dia ambil 70%. So 70% daripada kos dia ni tolak dengan deductible 350. Itu untuk syarikat insurans. Okey, berapa? 420. 420. Itu untuk syarikat insurans. Untuk Muzaffar pula, dia ambil 30% daripada 90 tolak dengan deductible tambah deductible sebab deductible ditanggung oleh pemegang polisi. Okey, berapa? 530. 530. Dalam biasa kira betul tak 530 campur dengan 420 tu big 950. Kalau tu big betul. Kalau tak tu big kira mula. Okey. Menjawab soalan, nyatakan pihak manakah yang menanggung kos rawatan yang lebih tinggi? Siapa? Muzaffar ke syarikat insurans? Muzaffar. Okey, Muzaffar. Justifikasi ulang balik. Muzaffar, kos lebih tinggi, iaitu RM530 berbanding syarikat insurans RM420. Okey. Satu markah di sini. Ya, salah satu dah. Betul dua-dua untuk satu markah yang kedua. Muzaffar satu markah dan justifikasi satu.